Roblox ke? Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome channel to my backpack. Bertemu kembali kita di dalam channel kita ini, Amca Zaura MV. Di mana tengah-tengah hari panas ni, bye. Aduh. Baru keluar rumah ni. Oh, sekolah. Kena slow. Aduh, memang panas, babe. Berkicap aku ni. Tengah-tengah hari buta pula. So kita baru nak on the way ke office. Kita lambat sikit hari ni sebab ada hal kerja juga disettlekan kat luar. Tapi tak apa, kita tetap kena kerja, bro, demi menghalalkan bini nombor 2. Kalau korang tahu bini apa? Allahu Akbar. Kalau korang tahu bini nombor itu apa, tolong komen kat bawah, okey? Tapi sambil tu korang layan dulu. Aku nak melayan Kona ni. Dah lama tak asah tayar tepi. Oh, dengar cerita last weekend, JPJ buat meet and greet, bro. Dekat Karak. Gila babeng lah. Dia tutup jalan kan. Tutup jalan semua. Laluan tikus, laluan yang boleh U-turn dekat Karak tu semua dia tutup, bhai. Papak lah. Memang gila lah. Siapa yang keluar hari weekend lepas, nasib lah ya. Saya tak tahu. Saya duduk rumah je. Aku nampak ada lori. So bawa motor ni kan kena tengok depan punya depan lagi. Aku pun masih lagi belajar untuk perkara tu. Untuk kau punya vision tu kena pandang jauh sikit lah. Ni pun atas tengok video-video orang je. Video orang yang masuk kelas kan. Lepas tu ada video dekat TikTok lagi. Banyak ada sekarang ni. Ilmu senang kau nak cari. Untuk praktikal dia tu yang kau kena pelatih sendiri lah. Tapi apalah maknanya kalau kau belajar sesuatu tu tanpa guru kan. Aku still memegang dah lah tu lah. Cumanya in terms of theory, kau boleh open your mind sikit lah. Dengan adanya video-video sekarang ni kan. Aduh. Aku dah bunyi kuat ni. Nak kena tukar WR3 punya next time.
keluar lah. Takut nak keluar lutut. Seram bang. Kalau kat sini memang aku tak berani. Mana tengok video aku tu tahulah. Sini aku kurang sikit. Macam ni kan, ada pasir ni kan. Oh bahaya babe. Weh, Roblox ke? Anjay. Alamak. Alamak, kambing. Nak pergi kerja? Bangsa. Saya punya. Boleh pusing. Boleh pusing. Ya ni 250 je. 250 je. Ya betul. B2. Bangsa. Bang. Kerja je. Okey, terima kasih. Hihi. Lepas. Hihihihihi. Alhamdulillah kita diselamatkan. Nak start ni takut. Gerak lu. Sebelum apa-apa ditanya. Aku baru nak keluarkan phone aku. Okey, kepada yang tanya aku Roblox lepas ke tak lepas, korang tengok sendiri. Benda ni ikut luck je geng. Kalau kena tu memang kena. Kalau dapat polis kalau dapat polis dan sporting macam tu, kau lepas je. Tu dia tahan kereta kan, bukan tahan motor kan. So semua ikut luck je. Setakat ni Roblox yang aku lalu, selama aku pakai motor ni lah, dengan exhaust yang macam ni, 3 kali tak silap aku. 3 kali ke 4 kali. Sekali aku lalu tak lepas, memang kena saman. And then yang kali ketiga tu, termasuk ni 4 lah, yang aku jumpa polis, dia tak ada apa-apa lah, cuma tanya-tanya je. Lubang. Takut tadi. Aku pun duduk juga. Asal nampak polis je memang duduk. Pergi. Cakap betul tadi. Alamak, sekolah jam tu. Alhamdulillah, nampak. Kita doa yang banyak tadi keluar sebelum keluar rumah tu. Alhamdulillah, insya-Allah lepas. Borak-borak lah sikit. Jangan buat sombong kau kan. Kadang-kadang kalau kau dapat sense yang polis tu macam yang garing je kan, tak boleh buat apa lah. Memang luck kau tak baik lah. Jalanlah terus. Alah, kenapa nak masuk kanan? Ini pun kuasa Roblox ni ke traffic light? Roblox dul. Entahlah, awak tahu ni dia nak reset balik. Hari tu kan dah bagi diskaun.
Dia reset lah balik, cari saman balik. Gurau je abang-abang polis semua. Janganlah marah. Benda kadang-kadang kan, kalau tak kena apa-apa tu alhamdulillah lah. Kalau kena tu kau tak boleh nak marah, sebab kau sendiri yang buat benda tu kan. Contohnya kau dah tak ikut spec exhaust, nak buat macam mana? Memang kalau standard tu memang tak ada bunyi lah exhaust kau. Memang itu peraturannya. Kita sebagai pengguna ni, kalau benda tu dah ada lama, dah memang kata salah, nak buat macam mana? Itulah datangnya polis Malaysia, JPJ. Kalau ada budi bicara tu, kalau ada yang nak berborak dengan kau kan, kau try borak ke, kalau tak kena tu memang rezeki lah, alhamdulillah. Kalau dah kena tu nak buat, kau nak buat macam mana tu, memang tak boleh buat apa, kau dah salah. Itu lah. Baik gua slow, dah tahu dah jam. Nanti aku nak tukar coil plug, lepas tu sekali dengan ketatkan rantai ni. Coil plug insya-Allah minggu depan sampai kot. Insya-Allah. Kita tengok brother arm kita macam mana. Aduh, lori ni ke kiri lah pula. Oh, panas. Oh, bersilang-silang kereta ha. Ayo. Dah sampai. Kereta, sabarlah kereta. Kereta, sabarlah kereta. Terima kasih. Saya bukan tak nak berhenti sebab saya tak sempat nak berhenti. Jam. Hijau. Aduh. Aduh, apa yang duduk tengah-tengah ni? Alah, Bang Ares. Tumpang lalu je. Jangan marah. Cantik.
Bukan main color kereta dia. Warna tekoi siap. Lain macam. Okeylah guys, video pun sampai di sini sahaja dulu. Laju sangat aku cakap ni. Okeylah guys, video sampai sini sahaja dulu. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Kita jumpa di next video insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum.